Okey, sekarang kita nak tukar base color. Base color ni biasanya dia punya layering punya position lah. So contoh macam tengok white ni kan, kita tengok color ni semua okey je. Tapi kalau kita tengok white, dia macam white lah, ni okey lah. Dia okey lah, tapi ada rasa certain white tu macam ke bawah. White tu ke bawah. Dia ke bawah ataupun dia ke atas. Okay, secara dia masuk factory mode, biasa pergi dekat base color, dekat sini. So white ni kita boleh ke ataskan dan ke bawah. So cara dia adalah tukar, contohlah kalau ada isu ni, so kita tukar kepada 2. So ni kita tukar 2 lah. So 2, tukar 2, dia tukar 2. Okay. So biasa kat sini, kalau sini, kalau positif, kalau kita tambah lah. Kita tambah boleh nampak dekat atas. Okay. Tapi kalau sekarang kosong, lepas tu kita nak ke bawah pula kan. Kalau white tu buat ke atas dan kita nak ke bawah, kita buat negatif 2. Dia punya value kat sini masih 2, 2, 2, 2. So kalau 2 tengok tak cukup lagi, baru tambah 4. Kalau tak cukup lagi, tambah 6. Dia macam tu sampai dapat yang kita buati lah. Kalau nak ke bawah pun sama, negatif 2, negatif 4, negatif 8. Lepas tu macam biasa lah. Dah siap, tekan file, tekan save.